Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Azul Safina dan saya Samara. Kami dari TVPSS Seminda. Selamat datang ke Majlis Suai Kenal Guru, Waris dan Murid Tingkatan 1 serta peralihan bagi sesi persekolahan tahun 2026. Majlis ini diadakan sebagai platform pentadbir guru-guru serta membina jalinan kerjasama antara pihak sekolah dan ibu bapa demi kecemerlangan anak-anak. Mari kita sama-sama saksikan majlis yang penuh makna ini. surau untuk pada awal pun maka solat dulu bagi tahu bersama-sama dengan PIBG dan juga sekolah mengikut peraturan yang telah disediakan. InsyaAllah pelajar-pelajar kita akan terus berjaya. InsyaAllah jangan lupa kepada anak-anak kita yang datang awal, pastikan mereka solat. Murid mesti mempunyai tanda nama dan berencana. Pakaian seperti untuk memudahkan pengurusan waris berkenaan dengan pengangkutan boleh. Dan saya tak akan beli pada anak saya akan suruh dia kerja cari duit sendiri beli. Walaupun saya boleh beli telefon tapi saya tak akan beli kat anak saya. Jadi mana anak saya dia nak telefon, lepas ni dia kerja sama, dia kerja kantin sekolah, kerja di kantin sekolah dapat duit, dia beli telefon. Saya tak akan beli sebab saya tahu telefon ni walaupun banyak kebaikan dia tapi dalam masa yang sama banyak sangat keburukan dia. Itu yang perlu saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yang seterusnya berkaitan dengan rokok. Sekarang ni vape lah. Vape ni satu perkara yang dia akan menjadi satu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Akmal, ibu waris kepada pelajar tingkatan 1 Muhammad Adan Azfar 1 UPM. Saya merupakan bekas pelajar sekolah ini sejak mula dibukai pada tahun 2002 dan sebagai alumni saya amat berbesar hati dapat kembali sekolah ini dengan membawa anak saya. Dan saya rasa sekolah ini telah banyak membentuk syasiah ilmu dan pengalaman hidup saya. Apakah perasaan kamu berdua apabila berada di hari persekolahan yang pertama? Saya sangat seronok dan gembira. Saya amat gembira apabila jumpa kawan-kawan. Apakah harapan kamu sepanjang belajar di sekolah menengah ini? Seronok jugalah sebab dapat jumpa kawan-kawan lah kan. Jumpa kawan baru dengan kawan lama dari sekolah SKJ. Terima kasih. Apakah harapan kamu sepanjang belajar di sekolah menengah ini? Harapan saya adalah untuk menjadi pelajar berdisiplin. Harapan saya untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Harapan saya adalah jadi tokoh pelajar. Alright, terima kasih.